Orang Sungai Ramai Melaka dah sold. Alhamdulillah, korang boleh tengok belakang Angel ni. Lori kita nak hantar ke area jauh sikit. Ni bestnya, Acik ni sebenarnya customer lama kita tahun 2000. Sekarang 2026. Sama kak. Ya. Ni, Acik ni kali ni datang tahun ni sebab anaknya belanja. Betapa bahagianya bila anaknya datang bawa maknya belanja sehati. Sebab sebelum ni maknya pernah beli dari kita orang dekat Hafiz Enterprise. Tapi 3 tahun yang lepas lah. Acik cakap Acik beli set Obra 2000 lebih. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih okey. Masih pakai. Sampailah sekarang. Sebab tu Acik datang lagi sekali ke Gudang Bosjan. Kali ni anak belanja. Anak yang buat maknya bahagia. Dan ini lori nak hantar ke Kelantan. Ni Kelantan kan? Ni Pantai Timur kan Abang Ali? Ni Pantai Timur? Ni Pantai Timur kan? Pahang. Kelantan, Terengganu, Pahang. Alhamdulillah. Ni nak loading dekat Muar. Oh, ni area dekat je. Kalau korang tengok ni, kita orang penuh dengan kemah barang-barang Rasul. Okey, nak gerak sebelum raya. InsyaAllah kita dapat settlekan. Okey, tak janji cepat. Tapi kalau boleh, biar lambat, asalkan selamat. Sebab selama 10 tahun dalam bisnes jati, Bos Ijaz nak buat yang the best untuk acik-acik. Kenapa tu? Kenapa? Ni orang dekat-dekat, ini orang jauh Ni Pantai Timur. Pantai Timur. Ni Terengganu, Customer Terengganu. ni Terengganu. Kelantan yang je ada 2 tempat. Big Boss punya mana meja makan dia? Oh, mana meja makan dia? Dah packing Makan Kelantan. Video belum? Belum. Buat. Buat. Orang nak rapping lah. Nak rapping Acik Rebek suruh buat video. So ni semua barang Acik. Lambat tinggal. Alhamdulillah rezeki milik Allah. Jangan lupa public holiday kita buka.